Okey, alhamdulillah, selamat pagi semua. Okey, hari ni nak bergerak ke rumah kawan, sahabat lama. Okey, baru parking, baru lepas basuh semalam. Tak berapa kotor sangatlah. Okey, kita nak bergerak lah. Pakai kasut dulu. Baik. Dengan membernya. Kau diam. Wait, what? Ini dekat diam. Tengok. Oi, buang. Kiri tu. Dah. Mata dah marah dah. Tengok brother ni semangat. Bola tepak tak bila tahu main bola tepak tahu. Ni brother plater gambar tu dia api. Tak tengok ni sotong tu dia. Ni pasal kau diam. Apa dia panggil apa? Nat diam. Suasana. Okey, kita sekarang baru sampai di rumah killer. Cuaca yang amat baik, cantik. Rumah killer. Okey.
Minyak hidup, minyak buka. Oh ya, ni ikat biasa je lah. Kalau masak pelik putih ya. Rasa macam itu lah. Tutup ni, pergi tengok ni. Sarin, bukan saudara pun. Makan tambah pelik kan. Ya. Ni minyak hidup. Baik. Rakam tak hidup, lupa nak rakam. Ambil gambar. Wow, semangat. Rekod lu. Okey. Ha? Panas. Belum.
Kau nak ambil gambar sekali ya? Tapi tak payah bayar, tak payah bayar. Ni orang panggil apa? Katelak ke apa? Benter. Ha? Benter. Kata Ha. dah tak tahu tu. Oh. Dia lah, ni kita pinjam ke? Kita nak MC. Tepian simpang ini sejenak aku terhenti. Terbayanglah bagaimana pengembaraanku bermula. Ku tinggalkan segala yang ku sayang dan ku cinta, hanya untuk mencari satu identiti diri yang murni. Bang, terima kasih bang. Nanti kita aja. Okey bang, gerak dulu. Kita jumpa dekat pekerja eh. Alright. Panjang umur, kita jumpa lagi. Kita jumpa dekat Putrajaya. Aku dah puas dengan kehidupan ride parking motor di sana sini. Bergambar di tempat-tempat viral, bergambar di tempat-tempat yang indah, bergambar di tempat-tempat yang ramai orang kunjungi. Hanya sekadar bergambar kosong tanpa pengertian apa-apa. Akan tetapi aku tak merendahkan minat orang lain. Hidup bermotor ni samalah dengan kehidupan harian. Sebagai contoh makanan, ada yang memandang ianya hanya sebagai rezeki untuk alas perut. Ada yang memandang ianya sebagai tempat hilangkan stres. Ada yang perlukan menu yang gah, tempat yang hebat. Apapun ianya tetap makanan. Semuanya betul. Semuanya bergantung pada sudut pandang kita pada sesuatu. Selagi mana hobi kita itu tak lari dari tuntutan agama, teruskanlah. Ianya harus. Namun, apa hobi kita sekalipun, ingat, solat jangan tinggal, sedekah jangan lupa. Jauh perjalanan kita, sentiasa berfikir akan penciptanya yang sudah tentu maha hebat mentadbir alam ini. Jika dahulu jumlah itu main peranan penting dalam hidup aku, mesti nak baju sama, mesti nak cover set motor yang sama, mesti nak ada trademark masing-masing. Seronok, ya seronok. Kita akan rasa hebat dengan rakan-rakan yang ramai. Cumanya masa itu telah berlalu. Kini bagi aku, solo itu lebih indah dari segalanya. Niat aku ke sana sini lebih suka bermuhasabah diri. Lebih suka mengenali sejarah di sesuatu kawasan yang aku singgah. Aku lebih suka dapat ziarah sana sini, mengkaji budaya setempat, menginsafi akan nasib yang terjadi pada agama bangsa aku di tanah air aku sendiri.
Biar apa orang nak kata, kali ini aku benar-benar bil ibrah, kata-kata Imam Syafi'i. Mengembaralah kalian, kerana kembara itu akan perolehi ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, pelancong itu hanya akan dapat kenangan yang mana akan lenyap begitu saja, kosong tanpa pengasihan. Apapun, kita kena hormati prinsip dan minat orang lain. Apa yang aku cerita adalah kisah aku.